Apakah yang dimaksudkan dengan dhamirul fasl? Dhamirul fasl merupakan huruf yang datang dengan surah isim dhamir. Isim dhamir merupakan isim dan dhamirul fasl merupakan huruf. Ia dinamakan dengan dhamir kerana ia datang dengan gambaran dhamir. Ia datang dengan bentuk dhamir. Manakala fasl merupakan pemisah kerana ia datang untuk memisahkan antara khabar dan juga na'at. Contohnya jika kita sebut Muhammadun huwas syairu. Muhammad itu ialah seorang penyair. Perkataan asy-syairu di sini merupakan khabar. Tetapi jika kita tidak meletakkan dhamirul fasl iaitu huwa tersebut, kita akan baca Muhammadun asy-syairu. Jadi asy-syairu di situ boleh difahami dengan na'at kerana asy-syairu merupakan ma'rifah, Muhammad merupakan ma'rifah. Jadi boleh difahami dengan Muhammad yang penyair. Tetapi jika kita meletakkan dhamirul fasl, maka dhamir fasl tersebut berfungsi untuk menekankan bahawa asy-syair di situ ialah khabar, bukan na'at. Dan dhamirul fasl juga berfungsi untuk mentaukidkan ayat. Jadi Muhammad itu memang seorang penyair. Seperti Allah sebut dalam Al-Quran, inna hadza lahuwal qasasul haqq. Sesungguhnya ini merupakan kisah yang benar. Hadza merupakan isim inna, al-qasasul haqq merupakan khabar inna. Jika tidak diletakkan dhamirul fasl huwa, maka al-qasasul haq di situ boleh difahami sebagai sifat kepada hadza. Tetapi apabila masuk dhamirul fasl, maka ia menegaskan bahawa al-qasasul haq di situ merupakan khabar inna, bukan sifat kepada hadza.